Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video aku, video memancing. Jadi dalam siri video kali ni aku nak share lah satu, orang kata apa, dapatan kajian aku dalam kita memancing kat sekitar kawasan Sungai Merbuk. Video kali ini special sebab aku akan sajikan 2 kali sesi pemancingan aku demi mendapatkan korang punya dapatan kajian ni lah. Maksudnya aku punya eksperimentasi tentang apa? Okay, eksperimentasi tentang statement ni. Okay. Dalam statement tu dia mengatakan kalau korang pergi memancing dekat kawasan area muara adalah sesuai di waktu air pasang mati. Jadi aku nak cuba dapatan ni, statement ni dekat kawasan area Sungai Merbuk. Jadi kau akan tengok dulu hasilnya ada tak potensi untuk high chance kita nak strike kan dekat kawasan Sungai Merbuk ni. Jadi sebelum tu aku hopefully korang dapat support aku untuk dapatkan 1000 subscriber yang pertama sebelum habisnya tahun ni lah. Terima kasih banyak-banyak antara yang dah sudi support dan juga subscribe aku. Terima kasih. Okey, di hari yang pertama ni aku pergi ke Kelong Bangli di kawasan area Tanjung Dawai. Okey, Tanjung Dawai ni boleh dikatakan dekat Sungai Merbuk juga, dekat kawasan di mana dia paling hujung lah, yang paling dekat sekali dengan kawasan pesisir pantai ataupun dekat laut lah. Okey, Kelong Bangli ni aku pergi sana dalam keadaan mood yang agak swing lah. Sebenarnya ada 2 perkara yang aku jadi tak syok lah bila pergi memancing. Yang pertamanya iaitu aku punya neck holder ni tertinggal. Jadi aku cuma bawa kamera saja, neck holder ni tertinggal dan susah lah aku nak buat rakaman kan. Dan kemudiannya nombor 2 nya ialah aku punya kamera yang lama, kamera Akaso Brave 4 rosak pada hari kejadian. Okay, rosak dia, jadi power dia on off secara automatik. Aku pun tak tahu kenapa, jadi tak syok lah. Waktu tu mood aku dah swing awal-awal pagi lagi. Jadi aku just teruskan sesi pemancingan menggunakan telefon bimbit lah, rakam dengan video telefon saja. Kemudian pada babak awal tu kami dapat awal juga strike ikan cencaru. Ikan cencaru dalam 2 ekor lah. Dan firstnya dia ambil Apollo, dan kemudiannya dia makan anak ikan. Bagi ni. Oh sama ya, punya tarik ya oi. Alhamdulillah. Sama. Bukan lama, sama. Ikan cencaru tu besar juga. Kawasan tu punya ikan cencaru boleh tahan. Ini kalau buat masak sambal tu best ni, sebab saiz dia memang besar. Kemudian kami disidai dengan agak lama. Okay, disidai sampailah ke petang. Sampai nak dekat balik tu barulah kami tu strike ikan ketang. Sapira. Pernah kat perut.
Ketang. Ketang. Mulut di lain, perut di lain. Nah, dah kacau sangat. Aku kena. Yo. Kepo boleh ah. Mau melo. Nak balik ya, baru nak makan. Makan Maggi yo. Makan Maggi yo. Aduh. Maggi pun tak nak lah. Makan Maggi yo. Tu Maggi tak nak Maggi. Nampak muka. Aduh. Dia pakai lembut tu sedap. Nak badu kan. Habis apa? Habis dah kah? Curi-curi dah ni. Bau dia uji. Ush. Oh, dah. Aduh. Let one. Alhamdulillah. Buah last. Sanggup ni. Tahan lah. Jaga tangan. Gas Taiwan. Oish. Dapat. Tok Wan perform dek, Tok Wan perform. Nak balik Tok Wan perform. Besar. Jaga tangan, kail mata. Besar. Ni. Pi. Oh. Okay. Okey, di hari yang kedua ni kami pergi ke kawasan, juga dekat kawasan Sungai Merbok tu. Dan kelong kali ni merupakan kelong KZM. Kat kelong KZM nombor 1 ni yang first time juga aku pergi. Okey, sebelum ni aku pergi kelong KZM dekat kelong nombor 3 tak silap. Jadi tak pernah pergi nombor 1 ni. Kami try juga kawasan dia. Dan
orang kata servis untuk KZM ni aku rasa syok lah, rasa berpuas lah sebab dia orang kata selesa juga, selesa. Dia punya segala kelengkapan, segala dia punya kebersihan, dia punya keluasan itu pun kualiti. Jadi orang pun ada juga tuah-tuah yang dia letakkan dekat sekeliling tu, jadi rasa macam boleh strike lah kot kan. Tapi sayangnya sesi kali ni lagi barai daripada sesi yang first. Sebab apa? Semua yang memancing pada hari tersebut boleh dikatakan gilek. Okey, gilek. Nak balik ni, ayat tengah masuk. Apa ya? Ayat tengah masuk. Lepus apa? Tu tukun tu. Tukun tu memang dia kan ada batu juga. Sangkut dulu lah. Ni apa ni? Sangkut dah. Apa wek ni? Sangkut dah. Tali apa? Ni panjang ni. Push. Harap tak ada lah. Yang tanya. Ada boya tak? Harap tak ada kan. Jangan kata ada pula. Karut kita. Kata buahnya ni. Nak. Nyep. Cepat lah. Mana? Alamak. Nak cari dia pun susah. Apa tu? Kapu. Lama, kapu. Buat umpan. Kerapu tak makan kerapu. Kemudian aku pada hari tersebut memang totally aku go all out untuk main ikan loban lah. Jadi mari pemerhatian. Okey, mari pemerhatian aku, ikan loban kat kawasan tu memang agak banyak, agak frenzy lah. Terutama yang jenis anak-anak ni. Cuma mungkin aku sendiri kot yang tak pandai nak main ikan loban lagi. Aku boleh nampak yang ada ibu-ibu dia yang besar-besar ada kat bawah. Jadi aku pula silap, aku letak aku punya mata kail dekat dengan kawasan permukaan atas. Jadi yang duk makan ikan bana, anak ikan loban. Jadi yang strike besar-besar rupanya kat bawah. Aku lambat lah untuk recognize benda tu, lambat untuk aku bertindak, dan aku pun cuma dapat seekor ikan loban tu pun anak. Dia ambil. Ikan satu. Kita hak ni lah. Lagi tak dapat ni. Ikan apa panggil apa gitu? Ikan apa? Loban. Ada dia cik Aku ni excited dapat ikan loban yang kecil tu, aku lupa tak lepaskan balik. Sebab apa, ini adalah aku punya lesen pertama ikan loban lah. Aku tak bisa dapatkan ikan loban lagi.
Satu mulut. Ni kalau pan ayah. Nah, Tuban. Jangan. Berhenti. Aku ada strike off record, iaitu ikan banang. Ikan banang yang kecil je, pun tak panjang mana. Pendek anak ikan lah, kira anak ikan banang lah. Mau kawan? Kawan? Ikan yang kami boleh strike pun ketang. Ikan ketang yang kami strike tu 2 ekor, main dapat kat bawah kelong. Okay, melalui lubang pokok tu. Hujan. Oh. Berbelit tau, tali tu berbelit. Ayak dah start bergelora, hujan. Kalau ubat tak main ni. Tak banyak yang aku boleh kongsikan dalam video yang keluar ni. Sampailah tepi tengah hari, hujan turun tengah lebat. Dan kemudiannya ikan loban aku pun dah tak kelihatan lagi. Secara rumusan, simpulan yang aku boleh buat, bermancing kat kawasan Sungai Merempuk. Untuk pengetahuan apa, kedua-dua sesi pemancingan ni dibuat dah waktu air pasang mati. Okay, pasang mati ayak ni, jenis-jenis ayak ni dia ada 4 kategori, iaitu pasang besar, menyorong besar, pasang mati dengan menyorong kecil. Okay, aku pergi dua-dua hari ni dekat kawasan yang pasang mati lah. Jadi secara kesimpulannya, dekat statement tu dia berkata kawasan muara sesuai untuk kita memancing waktu air pasang mati. Aku boleh simpulkan dekat sini, kalau kawasan dekat Sungai Merempuk, okay, Sungai Merempuk contoh Segan Tanggaram, Tanjung Dawai, dan even mungkin kawasan Teluk Bayu adalah tak sesuai untuk kita pergi mancing menggunakan kenyataan tersebut. Okay, kenyataan yang dikata pasang mati sesuai dekat kawasan muara, dia kata yang menemping kat kawasan ni muara lah. Sebab apa, aku dah pergi banyak kali lah sebenarnya kawasan tersebut dekat air pasang mati lah. Jadi hasil dia memang sangat orang kata low strike. Sebab apa, mungkin ikan yang ada dekat bawah tu pun memang jadi pasif pun. Mungkin dia ada, okay, aku tak kata ikan ni tak ada, tapi dia mungkin jadi pasif, dia tak nak ambil umpan. Bayangkanlah sebelah luas kawasan sungai tersebut takkanlah tak ada ikan dekat bawah kelong kami kan. Tapi dia menjadi sangat tak nak ambil lah, tak nak ambil langsung lah kita punya umpan. Jadi secara kesimpulannya, aku boleh labelkan kawasan Sungai Merempuk ni, kalau korang nak pergi mancing, jangan pergi kawasan pasang mati lah. Aku tak tahu macam mana teori ni kalau dekat pasang besar pula, mungkin ikan yang daripada laut banyak masuk ke kawasan muara Sungai Merempuk tu, mungkin boleh dapat strike yang lebih lah. Tapi kalau dari segi aku punya pengamatan aku, kalau korang pergi air waktu menyorong besar, menyorong kecil, InsyaAllah akan ada hasil. Kalau dekat tempat tu lah, kawasan Sungai Merempuk tu, kelong, mana-mana kelong lah, mana-mana kelong yang korang pergi dekat kawasan sana. Tapi apa-apa pun, final aku punya dapatan ni semua bergantung kepada rezeki Allah Ta'ala lah. Jadi kalau hampa pergi pasang mati tapi hampa strike banyak, aku mohong apa semua ni, maafkanlah. Maksudnya ini aku bagi tips dan cara sahaja. Tapi yang penting tu rezeki semua datang daripada Allah Ta'ala. Jadi sampai situ saja video aku kali ni. Hopefully hampa suka video ni. Okay, like, share, subscribe. Semoga hampa happy dengan aku punya sharing ni. Dan jangan lupa follow aku punya TikTok, sebab aku baru buat je. Dan episod seterusnya mungkin aku akan buat video ke kelong Part 1. Okay, kelong Part 1 dekat Teluk Bayu. Kali ni aku pergi kat air menyorong besar. Tak silap aku lah. Okay, menyorong besar. Jadi hopefully dia kata dalam video seterusnya.
Jadi semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.